Satu hari lagi palatau dengan dashcam. Ya, sebenarnya memang aku dah beli Ioniq 5 tapi aku tak beritahu kat korang. Alah, cerita Ioniq 5 ni kita simpan untuk cerita lain lah. Sekarang ni kita nak cerita pasal dashcam, okey? Sekejap. DDPi Dual Channel Set Z90 Master. Jap. Sebelum aku teruskan bersembang pasal Z90 ni, kita pusing ke belakang. Kita cerita pasal DDPi. Nak baca history ni, kita kena tunjuk pandai sikit. Brand ni actually dah start dari 2013 kat China. Masa ni diorang target nak keluarkan smart dashcam dengan video quality yang cun gila. Masuk je 2017, diorang dah lead market kat China dengan pushing AI teknologi dan camera tech jauh lebih advance dari brand lain. Tahun 2018 pula diorang ni dah start famous worldwide. Time ni juga aku first time dengar brand DDPi. Fast forward ke 2024, DDPi launch produk Z60 dan Ranger M1 motorcycle dashcam untuk motor, dashcam, dan debut kat IFA Berlin. Tahun ni pula diorang launch produk terbaru. Aku rasa ini adalah satu big leap forward untuk DDPi. Pasal bagi aku dashcam ni sangat special kalau nak bezakan dengan brand lain. Dan yang bestnya DDPi ni bukan brand biasa-biasa. Diorang collab dengan brand besar macam Geely Auto, Xpeng, Lynk & Co, Volvo, sampai Huawei pun ada. So, ini bukan dashcam random jual kat Shopee. Ini betul-betul your automotive partner, the real deal. Okey, kali ni DDPi punya Z90 dashcam ni, kamera depan 4K, belakang kamera 4K. Kalau kau beli complete set Z90 ni, kau akan dapat 3 kamera. Kamera ketiga tu kau letak kat dalam kereta. Weh. Dan kamera tu bukan 1080p, 3K. Basically kau ada kereta yang penuh dengan CCTV. Rumah kau yang ada 2 CCTV pun kalah. Okey, benda pertama yang aku perasan masa aku buka kotak Z90 ni kan, dashcam ni kecil je sebenarnya. Clean design dan rupa premium. Selalunya sesetengah brand bila sumbat skrin besar kat belakang dashcam tu kan akan jadi bulky gila. Ini agak cool lah untuk dashcam. Siap ada polarizing filter. Okey, dashcam tau, bukannya kamera besar pun. Lagi satu, tak silap aku, Z90 ni ada special edition carbon fiber weh. Tapi aloh, kenapa dia orang bagi aku yang biasanya? Aku nak yang carbon fiber barulah motor sports. Cara pasang dia memang senang gila. Satu kau lekat kat depan, satu lagi kau lekat dekat sebelah dia, sama ada kiri ataupun kanan, kau nak passenger ke ataupun driver. Satu lagi kau lekat kat belakang. Sekarang kabel pula. Kabel tu sebenarnya diorang akan bagi tool. So tools tu kau gunakan untuk tolak kabel tu masuk kat belakang roof liner tu. Dekat belakang tu complicated sikit. Hanya macam kereta aku kena buka plastik panel and then masuk dawai kat dalam tu, keluar satu lubang, keluar kat situ, barulah kau connect ke kamera belakang. Kau akan tanya, kabel power ni macam mana? So, kabel power ni sebenarnya dia pergi naik kat atas ni, turun kat bawah situ, dan aku hide dia pergi dekat belakang dashboard ni. Dan kau tarik USB tu sampai ke 12 volt punya cigarette lighter ni. Ada 2 cara. So, satu yang cara aku buat ni. Satu lagi cara is sebenarnya kau boleh install hardwire kit. Hardwire kit ni dia akan tap dekat kereta kau punya fuse. Yang tu aku tak berani nak buat sendiri pasal kereta aku kereta EV dan aku takut jadi apa-apa. So kita pergi ke workshop yang profesional untuk install dashcam. Tengok fuse dia. Lain lah? Lain, aku tunjuk. Yo. Ini fuse biasa untuk kereta biasa. Japan car, local. Jarak sikit. Ini EV fuse. Semua EV macam ni? Semua? Tidak kaki dia lagi mahal. Oh ya. So 4G module ni is something yang additional lah. Kalau korang perlukan the full protection package daripada DDPi, korang kena pasang benda ni. Bezanya sekarang aku punya USB power ni tak ada turun sampai masuk ke bawah ni dah. Dah tak ada dah. Dia terus ke fuse box kat sini. Laju gila weh. Aku sembang-sembang dengan owner kedai tu, tahu-tahu dah siap. Dan sekarang kita baru tahu sebenarnya EV dia pakai fuse lain. Kalau hari tu aku attempt untuk install sendiri memang fail lah. So bagusnya bila kau ada 4G kit ni, basically kau boleh detect kereta kau dekat mana. Pergi makan jap. Aku minum dulu. So tiba-tiba aku dapat notification yang kereta aku ada orang langgar. Orang terlanggar bumper sikit pun dia boleh start recording. So aku masuk ke remote connection. Oh, aku boleh tengok kat mana aku parking. Dan at the same time aku tukar kamera belakang.
Kamera belakang ni boleh nampak nombor plate orang kalau orang tu reverse langgar kan. Okey, aku bagi situation lagi satu kat korang. Tengah shopping, lepas tu tak tahu korang lupa sebenarnya parking kat mana kan. Senang je. Vehicle location. Aku dah tahu dah aku park kat mana. Nampak tiang depan tu? HH29. Settle dah install semua kamera ni dan sekarang kau kena buka apps dan kau pakai Pi-Link. Pi-Link ni sebenarnya dia akan connect tiga-tiga kamera ni terus jadi satu entity. So dalam apps tu kau boleh pilih kamera depan ataupun kamera belakang. Senang gila. Untuk kamera interior Mini 3X ni ada dua mode. Satu color sense, satu lagi infrared. So infrared ni kalau malam, kau ingat tak zaman-zaman camcorder dulu? Dia jadi macam black and white untuk nak tengok dan gelap. Tapi detail still remain cantik. Aku dah cuba dua-dua mode ni dan dua-dua still boleh retain detail yang terbaik kat muka aku. So kalau korang drive malam-malam memang tak takut lah. Ada orang teman. Bestnya, bila kau pasang 4G box ni, kau basically boleh pakai app dan cakap dekat Z90 yang kau pasang ni. Kau boleh cakap dengan driver. Tengah buat apa tu? Zee dengan Zayan buat apa? Baba kat mana? Baba ada dekat jalan luar rumah je. Halo, ni beli cotton candy ya? Cotton candy? Jangan makan dalam kereta, okey? Ya. Okey, bukan tu je. Aku boleh jadikan kereta aku ni sebenarnya security camera untuk rumah aku. Tahu tak? Bila aku park kat dalam rumah kan, kamera belakang ni confirm lah tengok keluar kan. Nampaklah segala orang yang lalu dekat belakang kereta aku. Aku boleh nampak Pak Gad buat kerja ke tak, buat ronda ke tak kat kawasan rumah aku ni. Kalau ada orang cuba nak masuk rumah aku kat depan ni, memang confirm dia rekod. Z90 ni juga ada time lapse mode. Ini aku suka pasal bila kau padam kereta, walaupun dia off, tapi sebenarnya dia run time lapse in the background. So let's say lah kalau ada benda yang mencurigakan, tiba-tiba aku dapat notification and abnormal movement detected. Aku tekan je, dia buka terus di Pi punya app. Ada orang lalu, kau boleh scroll timelapse tu sampai frame yang kau nak. Start kat situ, boleh tengok muka penyangak tu. Sekarang aku nak sembang pasal practicality pasang dashcam Z90 ni. Let's say macam sekarang ni, tengah panas, kau tinggal kereta kan. Z90 Master ni memang power. Dia dibina dengan smart secure system dari DDPi. First, dia ada overheat protection. Dia pakai super capacitor dan thermal guard. Even kalau korang jemur kereta bawah matahari terik berjam-jam pun macam ni, dashcam ni masih okey. Dia tak akan overheat. Secondly, dia ada IPS power system. Fungsi dia ni lindung bateri kereta masa parking. So tak adalah drain bateri 12 volt korang tu. Yang ketiga, dia ada D-Safe 2.0 dual storage. Setiap rakaman dalam dashcam ni disimpan 2 kali. Satu dekat eMMC built-in, satu lagi dekat micro SD card. Ada backup weh. Lagi satu feature yang best apa tahu? Let's say lah kau pergi basuh kereta kan, hantar kereta dan tinggal. Tapi ada kes yang orang pergi joyride dengan kereta customer. Aku boleh masuk dekat app ni, aku on electric fence. Lepas tu aku boleh set pagar weh. Dan pagar aku ni aku boleh set berapa kilometer. Kalaulah car wash tu dia bawa kereta aku keluar daripada 2 km punya pagar ni, aku akan dapat notification. So untuk kaum perempuan bagus jugalah tengok husband keluar ke mana sebenarnya. Nampak? Aku share tips. So selepas seminggu aku dah pakai Z90 ni dengan 4K kamera depan, 4K kamera belakang, kat dalam pula 3K, boleh monitor pula tu kat dalam. So aku rasa dia punya quality video pun memang cun and color pun cun dengan CPL filter tu. Sembang pasal app dia pula memang senang nak connect dengan kamera dan sangat smooth, nak download pun laju gila. Dengan 4G box tu pula memang sangat berguna lah kalau kau bagi kereta kau dekat anak kau pergi jalan-jalan, kau still tahu diorang pergi mana. Selepas dah pasang dashcam ni, aku rasa aku ada macam bodyguard duk jaga kereta aku. Dengan harga dia, aku rasa sangat berbaloi. So kalau korang mencari dashcam yang bukan sekadar nak rekod je, tapi boleh jadi korang punya bodyguard di rumah dan juga pergi jalan mana-mana pun, aku rasa this is the best choice for a dashcam. Untuk korang pula, korang rasa feature apa yang paling korang perlukan untuk dashcam nak pasang kat kereta?